Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dari Muhammad Akmal Saleh menggesa Barisan Nasional, BN, agar menarik semula sokongan daripada Kerajaan Perpaduan. Desakan tersebut timbul susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin yang menolak permohonan semakan kehakiman difailkan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Najib Razak bagi memaksa kerajaan dan 6 yang lain melaksanakan titah adendum. Dari Akmal berkata adalah lebih baik untuk UMNO menjadi pembangkang bermaruah daripada dihina oleh golongan yang disifatkannya puak-puak bebal. Apa lagi yang perlu kita tunggu? Tarik sajalah sokongan daripada kerajaan ni biar kita jadi pembangkang yang bermaruah daripada dihina dari puak-puak bebal ini, kata Akmal lagi. Beliau turut menyeru semua perwakilan yang akan datang ke PAU tidak lama lagi, senada dan berani bawa suara rakyat dan akar umbi orang Melayu di bawah ini biar PAU kali ini sekali lagi digegarkan dengan menjadi medan suara keramat orang Melayu. Jangan takut, jangan gentar, nak pesan pada UOB Yang Mei Yang juga. Jangan lupa alasan satu lagi untuk kamu meraihkan bagi tahun ini adalah parti kamu ditolak secara total di Sabah.